Mira Firdaus, siapa dia? Mira yang view chin tu. Serupanya dia memang berkawan dengan Cik D. Dia yang beli share sikit D. Berkawan lah, bukan bercinta tau. Jangan macam tu buat hal kau. Tak biasalah, kita tak sama belajar, kita tak kenal kawan-kawan kan. Ya. So bila startnya satu kelas tu ataupun satu group kena buat tu, group project, saya, Mira, and ada lagi kawan saya lagi 2 orang. Okay. So lepas situ kita ada kawan. So lagi nak pergi makan mana ke, nak pergi beli barang apa kan. So inilah Geng lepak ni. Geng lepak. Saya sebenarnya respect dekat dia. Dia dah level berjaya sebenarnya. Ya. Dan dia seorang yang sangat baik sebenarnya. Cik Amira baik gila kot. Tapi itulah kan, orang kena dia dengan cara kontroversi semua tu kan. Ya. Tapi sebenarnya dia memang Tapi sangat sebelum baik. Kontroversi tu dia dah dikenali dah kan. Yes. Tapi ada nampak karakter dia tak? Maksud dia karakter orang yang pandai berniaga ke? Yes, saya nampak karakter dia boleh berniaga sebab dia cakap dia nak kata ramuh tu tak ramuh, nak kata dia macam dia nak buat dia buat. Dia nak tanya dia tanya. Dia macam tu. Dia memang orang yang jenis yang cakap apa? Straight lah. Rainbow lah. Saya rasa lah kalau dia bercinta pun dia takkan macam berlapik-lapik nak tanya. Straight to the point lah. Straight to the point . So dia jenis macam tu. Dan time dulu tu dia memang dia pemalu sebenarnya. Secara peribadi kenal dia tu sebagai orang yang pemalu lah. Kebanyakan orang yang memang agak peta, agak lincah depan kamera, kebanyakan ni orang macam pemalu sebenarnya. Kebanyakan lah memang dia lah. Sebagai contoh kan. Okey, sekejap je man. Okey, Mira tu dia ada kawan baik seorang. Nama Teah. Nama betul dia Fatihah lah. Yang pakai spek tu. Yang pakai spek. Yang buat konten anak datuk. Anak datuk. Tiba-tiba lah kat Teah dah anak datuk tu. Dulu hang. First memang tengok dia macam janggal kan. Tapi kadang kejanggalan tu yang kita suka tengok sebenarnya. Kita tak nak yang macam hang terlalu berlakon sangat pun kan. Sebab dia memang macam tu. Dia memang seorang kakak yang baik, diam dalam kelas. Dia macam tu lah. Ni anak datuk view gila bro. 318k follower. Kita 300 pun jenuh. Boleh kot tolong kami channel Kak Teah. Mira boleh tak tolong Kak Teah lah awak. Boleh tolong share kot. Tapi respect lah orang yang macam ni kan. Kadang kita tengok real life karakter mereka ni mungkin introvert, pemalu kan. Tapi benda tu sebab bagi zaman dunia hiburan ni dia tak ada sepadan. Bila zaman tu berevolusi Kadang hiburan tu kita suka tengok benda yang akut. Yes. Yang kan kita tengok macam orang buat joke kan. Terlupa skrip, tersalah skrip tu benda tu yang jadi joke dia kan. So at the end dia macam karakter sebenarnya yang the main point untuk suatu video. Kadang karakter tu yang dia keluarkan persona seseorang tu. Tu yang jadi X factor tu. Yes. Kan bukan ex girlfriend macam Bidin buat nak jugalah kan. Ya, karakter tu salah seorang yang memang tengok lah. Kan. Favorite orang Malaysia tu. Ya.